So rupa kena banyak sampah weh. Inilah rupanya FD bila tak ada center console. Salam satu Mugen dan bertemu lagi kita kembali. So aku dah unboxing dah. Okay, dalam kotak dia. Okay lah, packaging dia cantik. So ni adalah armrest FD color hitam. So ni hitam, original hitam, bukan cat. Ni sama dia. So aku beli satu set sebenarnya. Dia boleh beli asin. So dapat semua lah. Aku dah disassemble semua ni sebab aku nak cuci lah. Ada yang kotor. Kita dapat kat sini ada kotor lah. Ni aku dah bersihkan. Boleh lah. So aku nak buka lah. So yang ni aku nak pasang balik. Lepas tu baru pasang dekat kereta aku. Yang ni aku punya center console dengan rest yang sekarang lah. Yang ni color green. Kotor. Ni benda rosak lah. Tak boleh keluar. Kena tarik. Sama. Dan lagi satu yang memang aku patut tukar. Ni dah patah lah. Ni patah sini kan. So mana boleh pasang balik. So sebab tu aku beli yang baru. Aku beli yang color hitam terus. Tak adalah color green lagi. So aku nak buka dulu benda ni. Pakai apa ni? Nengki ni. Tak ada skru lah. Tak ada. Gila. Dah boleh buka lah. Oh, ada lagi sebelah. Sebelah lagi. Mana nak pergi? Dia ada. Dua sini. Berhabuk. Buka. Jom. Tarik. Sip barang-barang. Lebih tarik. No. So nak keluarkan ikut depan ke ikut belakang? Aku rasa belakang kot. Jap. Ui, jangan hilang nangis aku.
Okey, dah keluar dah. So rupa kena banyak sampah weh. Rupa kena tolak handbrake ke bawah. Dia tak ada sangkut. So macam ni lah rupanya FD bila tak ada center console. Ini boleh lah, bersihkan dulu lah baru pasang. Macam ni rupanya. Daun tu ada weh. Mana datang? Okay, aku nak bersihkan dulu. Lepas tu baru aku pasang yang warna hitam tu. Okay, ni dia yang colour dengan yang colour hitam tu. Okay, sebelum aku nak pasang lah, aku nak wrap Alcantara sikit kat sini. Ni dengan sebelah. Okay, ni tak payah sebab dah hitam lah. Banyak. Jangan kena wayar. Sangkut lah. Okey dah. Aku dah masukkan. Aku tak pakai lock yang lama lah sebab colour lain. Aku pakai lock yang ni, warna hitam. So aku pasang lah. Tu dah lock. Cuma sebelah sana tak ada lock lah. Dia dah patah lah. Tu tempat lock dia. Tempat lock. Tapi tak apa sebab ni ada cover ni. Nanti tutup tak nampak. So pasang balik skru. Dah siap pasang. So ni yang aku buat Alcantara tu kat sini. Dari sini sampai sini. Yang bawah ni tak. Ni aku biar dia hitam sebab dia ada hitam lah. Ni belakang pun dah hitam. Cuma yang tak hitam tu lagi yang next project aku ni.